Sebuah lori membawa muatan barangan peribadi milik 15 pelajar UPSI yang terkorban dalam tragedi dekat Tasik Banding Gerik selamat tiba di pekarangan Masjid Hadari di Jertih pagi tadi. Ketua misi tersebut, Profesor Dr. Muhammad Azlan Afiah berkata, sejurus lori itu tiba di masjid 10.30 pagi tadi. Barangan peribadi milik mangsa terus diserahkan kepada waris yang sedia menanti di pekarangan masjid. Katanya barang yang dibawa terdiri daripada barangan peribadi seperti pakaian yang diambil di bilik penginapan di 5 kolej kediaman universiti, 4 motosikal yang digunakan pelajar semasa di kampus, komputer riba dan buku nota. Misi tersebut diuruskan Pusat Transformasi Komuniti UPSI dan Kor Sukarelawan Polis Siswa-Siswi Suksis UPSI. Untuk program pengantaran ini kita ada lebih kurang untuk 15 mangsa mangsa pemalangan itu. Dan kita ini menghantar pakaian yang bukuri, masuk 4 unit mungkin. Okay. Jadi program ini kita dah start dari semalam. Katanya bagi keluarga yang mengalami kesulitan untuk datang ke masjid, pihaknya telah menghantar sendiri barangan mangsa kepada ahli keluarga di rumah mereka. Sementara itu, ketika ditemui di Kampung Baru Tokdo, ibu kepada seorang daripada mangsa, Nurinda Kasim 49 berkata, perasaan rindu kepada anaknya Nur Dalila Farhana Muhammad Isma semakin menebal apabila dia membuka beg bagasi milik anaknya dan terlihat sepasang baju blaus berwarna merah jambu yang sering dipakai arwah. Dalam ingatan kita kan, sebab dia anak sulung, manja, dia rapat dengan kita. Sikit ma kan, kalau kat rumah pun mai datang peluk ma. Baju dia lah, bau dia memang lain lah. Adik bau dia memang lain. Suri rumah itu berkata sejak pemergian anaknya, dia ada kalanya terlupa bahawa anaknya telah tiada dan sentiasa merasakan Nur Dalila Farhana yang berusia 21 tahun sentiasa berada di rumah memerhatikannya seperti biasa. Apatah lagi katanya, meskipun merupakan anak sulung kepada 3 beradik, Nur Dalila Farhana sememangnya anak yang manja dan sentiasa bercerita pelbagai perkara termasuk kehidupan di universiti kepadanya.